Mak dirasik, ingat dia siling. Orang tengok sebelah rumah dia nyala api dah siling nak utuh. Pak mak, api. Pak mak bangun tengok api. Pakai kain dulu ke terjun dulu? Jawab. Terjun dulu. Faham? Tak sedar lanjang. Sedar lepas interview dengan TV3. Berasa sejuk Angry Bird. Tengok bawah, kiu. Nampak? Itu hari kiamat. Takutnya pada kemurkaan Allah, tak perasan dan nyawa gel lagi. Biarlah dah dia tanya, dak amalan apa tak boleh lanjang? Ada amalan. 4 golongan bangun padang mahsyar tidak telanjang, ada baju. Nombor 1 para nabi, para rasul. Faham? Kerana hadis sahih, nabi-nabi bangun dari kubur, malaikat bawa datang baju dari syurga pakai. Okey. Nombor 2 orang yang mati syahid, dia akan pakai pakaian perang dia. Faham? Nombor 3 orang yang mati dalam ihram, dia pakai ihram. Faham? Pakai ihram bangun pada mahsyar, tidak telanjang. Nombor 4 orang yang di dalam dunia derma baju dia kat orang. Dia ada sedekah pakaian kat orang. Faham tak lagi? Maka dia boleh pakai baju. Itulah amalan kita. Kalau terjawab dah lah hak mu tanya tadi, benda amalan. Amalan dia nak banyak sedekah. Hidup kita banyak sedekah, dia akan tolong kita hari kiamat. Faham lagi? Tapi kalau kita nak pakai baju molek, builah hak molek ke orang. Kalau kita nak pakai hak cari, bui hak cari ke orang. Betul tak? Kerana dia akan datang balik. Sekadar mana hak memberi? Memberi hak mahal, hak mahal. Memberi hak murah, hak murah. Memberi hak buruk, hak buruk. Kita nak wish luar ke orang, cabut zik tu. Tinggal ngacing saja. Faham? Baru nak wish. Polong mari. Nak wish luar Datuk suruh wish luar ke polong. Polong kan susah. Ambil keluar. Rupanya zik cabut. Esok nak raya ambil juga. Faham? Ngacing saja je. Zik tak ada. Esok pergi ngipah katil polong. Duduk tinggung. Congok duduk. Maklum dah nampak. Dah tu sate mari duana pula. Faham? Tubik jongor gitu. Faham? Dah. Beri hak buruk ke orang. Nampak? Boleh hak buruk di akhirat ini. Faham? Boleh gaji 4,000, ambil 100 riyal, beli pakaian, cari budak-budak hak kurang pitih tu, sedekah baju keluar. Betul tak? Ada masalah. Bukan mesti baju tu mahal. Dah. Itu pakaian kita, hari orang lain